Plan internet ni sentiasa berlawan. By time, yang ni murah, yang ni mahal, yang ni murah, makin murah, makin murah. Diorang akan berlawan. Dan hari ni, saya nak share dekat korang plan internet low budget. Tapi walau macam mana pun, low budgetnya bukan keterlaluan sampai harga RM5, RM10, RM15 sebulan. Tak ada limited call, internet, ada sekatan kelajuan ke apa tak. Ini fully perfect, full package. Cuma data tu, nak kata besar sangat tu, taklah besar, tapi dengan harganya ngam. Cuba tengok. So, dua plan dekat sini. So, saya nak share plan yang sebelum ni pernah popular dekat TikTok kau orang jual. So, ini dia B1 Prepaid. B1 Prepaid ni dia adik-beradik sepupu papat kepada Red One under Celcom Digi. So, line dia Celcom Digi. Ini dia plan Ultra Plus 25. Korang boleh tengok dekat tepi ni. Valid untuk 30 hari. Ada 100GB internet pantas 4G, 5G. Tak ada sekatan kelajuan dan tak ada pecahan 4G dengan 5G. Unlimited call. Sebab tu saya cakap dia full package. Ada unlimited call semua. Lepas tu speed sampai 1200 Mbps. Jangan expect korang confirm dapat 1200 Mbps. Dia cuma bagi tahulah yang dia tak ada sekatan kelajuan. Korang boleh dapat laju ataupun korang mungkin dapat slow. Nasib dekat tempat korang guna. Tapi kacau dia, full package dia hampir lengkap dekat bahagian hotspot. Dia kacau. Sebab apa? Patutnya dia boleh bagi fully hotspot. Itu memang best gila lah. Sangat-sangat nice gila. Plan yang kita nampak murah gila, RM25 sebulan 100GB ni. Tapi sayangnya sikit lah hotspot tu. Kacau. 10GB saja. So dia tak boleh hotspot banyak-banyak lah. 10GB habis slow. Kecuali korang pakai modem modified. Yes, boleh dapat habiskan 100GB tu. Optional add-on RM10, 10GB. Okay, optional ni maksudnya pilihan kalau korang tak cukup data, boleh buat add-on lah 10GB tu dengan harga RM10. Okay, boleh. Boleh. So, ini adalah plan murah yang sangat popular dekat TikTok tahun lepas, tahun 2025. Sangat-sangat banyak orang promote. Betul ke? Dia cakap murah bang. Memang murah guys, memang murah. 25 dia bukan plan bodoh Maksud plan bodoh tu plan yang dia bagi data tapi call tak ada. Call dia tak unlimited call 100 minit, 50 minit. Tak, dia full package. Data ada, laju pun laju data, tak ada sekatan kelajuan, data tak pecah. Lepas tu unlimited call pun ada. So itulah kita cakap antara plan-plan bodoh-bodoh, plan bawah-bawah yang sesuai untuk guna, untuk yang low budget, untuk yang tak guna banyak internet. Lepas tu kita pindah kepada plan lagi satu ni. Yang plan ni dia pergi fight balik plan B1 Ultra Plus 25 ni. Dia fight cukup baik tau. Cukup baik. Daripada segi harga, dia lawan lagi dengan spek dalam plan tu, dia lawan lagi iaitu plan One SOX Prepaid X22. Plan ni sangat-sangat simple. Dia prepaid dan bulanan RM22. Kalau prepaid korang faham memang tak ada kontrak kan. Macam tadi pun tak ada kontrak juga. So RM22, 25. Dia menang RM3 lagi murah dan spek data 100GB data. Dan data yang korang dapat tu dia tak ada pecahan, tak ada sekatan kelajuan, tak ada sekatan hotspot. Menang dekat situ hotspot. Hotspot 100GB. Tengok dekat gambar ni. 100GB hotspot. Bukan jadi 200GB guys. Maksudnya 100GB tu kalau korang pakai kat handphone lah. Ataupun korang nak guna hotspot atau kat modem pun 100GB tu juga yang dia bagi tu akan digunakan. Akan ditolak. Sah 30 hari. Tapi untuk add-on saya tak ceritalah sebab official punya iklan dia tak cerita pasal add-on. Mungkin mahal, mungkin murah. Yang dah guna, komen-komen je dekat bawah. So memang cukup menang waktu ni SOX. Saya tengok tahun lepas, 2 tahun lepas, B1 RM25 punya plan ni, dia memang pegang ranking juga Gila-gila. Tapi saya tak boleh cakap 100% pegang ranking lah. Tapi daripada segi sale dan populariti, orang duk promote murah dia tu, memang menjadi sangat-sangat murah. Tapi dalam diam ada juga SOX pergi potong dia dengan bawah lagi RM3 bawah RM22 lagi baik, boleh hotspot, boleh masuk modem. Tapi guys, 100GB ni kalau boleh masuk modem sekalipun, korang jangan expect boleh cukup. Belum tentu. Kadang-kadang pakai modem ni kita tak perasan penggunaan data kita lebih banyak daripada biasa, daripada kita guna dekat handphone macam biasa. Lepas tu saya nak share sikit siapa orang yang layak pakai plan ni, siapa yang patut pakai plan ni. So saya kenal pasti pengguna-pengguna yang nak low budget boleh pakai plan ni. Ada pengguna yang jenis dia tak pakai banyak data, boleh pakai plan ni. Ada pengguna macam mak ayah kita tak banyak pakai data tapi call bergayut tak berhenti. Telefon anak ada 11, seorang-seorang dia telefon setiap pagi, boleh pakai plan ni, unlimited call. Ada orang yang nak guna SIM card ni dekat Android player, dekat kereta, dekat GPS, dekat kamera CCTV, boleh pakai plan ni sesuai.
Ada orang yang jenis nak save bateri, dia pakai modem-modem portable. Bukan nak mendownload, tapi sekadar nak guna internet tanpa gangguan dan nak pakai seorang dan nak jimat bateri handphone. Sebab bila pakai portable modem, korang boleh jimat bateri handphone dengan matikan mobile data, turn on wifi saja. So SIM card ni sesuai juga. Still ada orang macam tu. Dulu saya pakai macam tu tak guys. Itu hari lepak dengan member saya, dia bawa lagi modem dekat mamak. Dia matikan mobile data, dia turn on wifi. Selamba dia main game seorang-seorang, bateri tak habis-habis. Memang jimat gila guys. Kalau korang pakai handphone ni, turn on wifi saja, mobile data turn off. Memang jimat gila. Okay, plan ni guys, ramai yang beli tau. Baru-baru ni ramai orang beli. Orang DM saya nak plan ni. Dia nak bagi anak dia, dia nak bagi mak ayah dia. Yelah, low budget. Lepas tu nak tanggung anak dengan mak ayahnya lagi lah kat kampung nak pakai internet. Rasa keras juga setiap bulan nak bayar kan. Jadi RM22 ni memang sun full package lah. Internet ada, unlimited call. Dah cukup manis, cukup baik dah. Anak nak pakai pun tak beban sangat lah. RM22 sebulan boleh bayar punya. Tapi kalau tak cukup juga, anak korang kau tepuk dahi dia. 100GB tak cukup, kau buat apa? Kau tengok apa? Dah settle. So kalau korang nak plan ni, saya ada supply juga. Korang boleh search lah. B1 Ultra Pass 25 dan One SOX X22. Tapi dah nampak kan comparison tu, korang dah nampak lagi korang nak pakai B1 macam tak lah. Tapi kalau mungkin korang seorang supporter untuk B1, korang suka servis dia, application dia, boleh pakai je. Cukup berbaloi untuk low budget punya penggunaan. Ada yang dah pakai dua plan ni, komen dekat bawah. Mantap tak mantap? Best tak best? Rasa rugi ke tak? Rasa untung ke tak? Berbaloi tak? Consider to subscribe lah kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.